Bolehkah ibu bapa menghantar anak ke madrasah tahfiz sedangkan ibu bapa mengekalkan buat maksiat? Contohnya mak tak pakai tudung, anak nak hantar sekolah pondok, contoh. Boleh ke tak? Ni berlaku kadang-kadang kata anak pakai tudung, anak sekolah tahfiz, mak tak pakai tudung. Nak jawabnya molek lagu tu. Dah mung tak pakai tudung dah, lepas tu anak mu hantar sekolah joget pula balik awal terus. Tak, sekurang-kurangnya mung tak pakai tudung atau mung malas semayang atau anak sekolah pondok, anak mu sekurang-kurangnya jadi maknanya satu bintang dalam rumahmu yang akan memberi cahaya kepada rumahmu. Yang selama dalam kegelapan. Jadi ingat, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita ni ahli maksiat, anak jangan ikut kita. Teruskan dengan jalan-jalan yang baik seperti ini.